Hello guys, happy weekend. Assalamualaikum dan selamat Raya Haji. Yes, hujung minggu ni bersama dengan Ayu dan Jihan KB dalam Hot FM HMO Show. Yup guys, wagwan guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, selamat Hari Raya Han. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Matin. Tak, ini Raya Haji. Ya kan? Ini Raya Haji. Tak boleh minta maaf Boleh lah. Boleh tapi lah. itulah banyak kali tak datang kerja pun tak boleh maaf. Macam repeat lah sebab Ayu pakai pasport. Han paling-paling pun pakai tiket bas lah. Balik kampung lagi lah kita. Okay, faham. How's everything dengan cerita minggu lepas berapi-rapi? Saya minggu lepas memang dah biasa nak buat solo show lah. HMO ni memang nampak macam dah nak solo dah ni. Saya dah boleh nampak awak nak jadi rapper dah sebenarnya ni. Tapi tak apa, minggu ni kita nak jadi rapper. Sebab kita bawa rapper. Ini adalah seorang rapper yang asalnya dengar daripada Negeri Sembilan. State 9. Somban. Somban. Kita bersama dengan Lil Ash. Ya, so untuk lagu terbarunya OT ataupun Overtime. What up Lil Ash? Yo, what's good? Hello Tahanan, hello Ayu. Hello. Han suka betul kalau orang panggil Han Tahanan. Yeah. So this is the first time actually kita berjumpa. So mungkin kita boleh dengar tentang diri Ash sendiri. Yeah, sure thing. First of all, thank you for having me. It's a big pleasure, to be honest. HMO, especially in my group of friends, it's quite a big thing actually. Bila hari tu HMO posted my debut track, my friends were sending it to me. Wait, look, HMO has been updating your songs here on the story and stuff. So it's a big honor. So thank you first of all. Yep. So my name is Lil Ash. Nama betul Ashraf Akmal. So I was originally born and raised in Seremban Negeri Sembilan, but I'm currently residing in Rawang with my wife and 2 kids. Alhamdulillah, everything is great at the moment, and I just released my debut track Overtime. Make sure to stream it on platforms. So yep, at the moment. Dia cakap tak ada nafas yang noktah tu. Han tak sempat silap apa. Tak sempat diam je. Wow. Sorry. First time. Dia macam rapper juga. Iyalah, awak dah siap. Ini adalah antara awak punya bars dalam lagu ke apa sebenarnya ni? Dia hembus. Macam okay, update pop bro. Yeah. So you were born in Negeri Sembilan. Yes, born and raised in Negeri Sembilan. So bila awak start rap sebenarnya? Sebab saya mungkin saya lah yang kuno duduk dalam gua. Memang macam MU. Tapi first time saya dengar lagu macam first time lah discover tentang Lil Ash ni. So bila awak start rap sebenarnya? So yep, there's a good story behind that because technically I think it all started back in 2008-2009 whereby my passion in rap was quite significant. Kira my family, my friends, everyone knows okay, Ash ni is the main source when it comes to new tracks, when it comes to the local scene and everything. So I would say ever since then I've been dabbling here and there when it comes to rap sikit-sikit whereby try test market tengok macam mana. Itu dia cakap 2008 tu kan. 2008-2009. I think I was kejap lagi Han nak tanya kenapa baru sekarang lah. Yeah. Form 1 time tu. 2008. Ayu 2008. 2008 maaf sakap dah jadi 2. So we are about the same age rasanya. Okay. Yes. So Han nak tahu kenapa baru sekarang. Kejap lagi lah kita tanya dia. Kejap lagi. Stay di Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Halo, masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yes sir, hari ni kita nak berdunduncak tapi level normal sikit. Level normal sebab musim raya kan. Yes. Kepada korang yang masih lagi beraya malam-malam ni. Selamat beraya. Selamat beraya. Dan ini dia kita bawakan Lil Ash. Yap, lagu terbaru Overtime yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Hai Lil Ash. Hello, once again, hello. Dia guys. kalau kita start 1, dia akan bagi 10. Better bagi 1 soalan je. Fikir betul-betul. Betul. Han nak tanya apa? Okay, 1 soalan je. tadi dia cerita dia start on 2008 tu semua. Tapi ini 2025. Kenapa baru sekarang kemunculan Lil Ash ini? Yep, it's a very good question whereby I would say typically kita sebagai Asians, I would say our parents would definitely focus on our education first of all. So yeah, I would say full on education for the past, I would say 10 years, I would say, ever since I joined, I actually alumni UIA, International Islamic University Malaysia. Gombak. So yep, bestnya. So I have a degree in architecture and built environment. So yep, ever since then, of course, when it comes to career, I would say definitely rap is my biggest passion as well. But at the same time, due to what it has been, I got married, I have kids, so I have to
really look at what's important at the moment. But yeah, at the same time, I think over the past 7 years, 8 years, everything has been going okay. Selalunya orang cakap kan, kalau macam perempuan ni beauty with brain. Yang ini handsome with brain. Amboi. Loki tengah ayat tu. Aldo, Loki memang handsome. Tak nampak tak? Ayu kau nak cakap apa kena angkat tangan? Memang hello. Macam kelas. Kenapa Han yang start yang cakap macam tu? Oh my god. Aduh, hai Han ni atu. So memang kemunculan sekarang bila erti kata kerja semua dah mula stable, family dah ada family semua. Yang paling penting dah boleh buat decision sendiri. Exactly, yeah, that's the main thing as well. Betul. Okay, so susah tak awak nak juggling between works and nak start career music di umur sekarang ni? Definitely, I'll just be honest. I'm sorry to my boss if she's listening to this. I'm supposed to be at work right now. But yeah, for me, prioritize this what we have been, I would say, called upon. Yeah. So try to focus on this first. But yeah, I would say overall, alhamdulillah, everything has been going well. Hence the debut track. So, Ash, jujur ni ambil MC ke memang ambil AL ke macam mana? I prefer not to disclose. Wow, Tahu jawapan dia. Yeah, very professional. Okay guys, banyak benda nak borak dengan Ash. Jadi stay tune Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya, dengarkan Hot FM 97.6 dan hujung minggu ni bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. 97.6 sehari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, sir. Dan untuk this round kita ada Lil Ash. Wah. Ya, sir. Lil Ash in the building. Yep. Dengan lagu terbarunya Overtime. Ya, kenalah kerja OT. So kita dah dengar sedikit tentang peribadi atau info awak, biodata. So sekarang kita nak cerita lagu terbaru awak ni, Overtime. Ada kena-kena ke dengan kerja? Memang tak boleh tinggal Yep, exactly. Whereby that's the exact same feedback I dapat from my work colleagues. Kau tak habis juga still kerja juga in the song as well. I would say memang I'm someone who is very performance oriented. It is very important to me. Hence why Overtime ni pun, to be honest, the plans took place I think 3 or 4 months ago, whereby sebenarnya lagu dah siap at least 2 months ago, but for me quality is kind of important. Although it's my first song, but I want to put out my best. So try my best to actually refine, tengok lyrics apa yang kena, apa yang tak kena, and then liaise with Roha, our local producer as well. So I would say overall everything went well, but it's my first track. Dia memang betul-betul lagu pun overtime nak ambil masa nak settlekan ni pun overtime. Main masa kena chop apa orang kata punch card lambat lah. So kalau nak cerita pasal niti-pati lagu ni sendiri, apa yang awak bayangkan waktu menulis lagu Overtime ni? Yep, definitely I would say the essence of it, or the concept or the theme of it, definitely is in regards to what I've been doing for the past few years, which is of course working, fikir. That's why one of my careers is working overtime, fikir all the time, my neck, my wrist, diamonds dancing all the time. So yep, I would say of course trying to cerita my struggle, but at the same time trying to, of course, not to say flex, but try to humbly flex maybe. Wow, faham penerangannya. So baik-baik lirik ni adakah semuanya ditulis waktu awak tengah overtime kerja tu? Punya stres dengan bos tu kan? Macam bos aku tak bagi cuti. Tak bagi kan? So time overtime tu semua lirik-lirik ni ke ataupun lirik tu? It's a very good question actually, because most of the time for this thinking process is bila I on the way balik pergi kerja daripada KL ni nak balik ke Rawang. I would say it takes around 50 to 60 minutes. So what I do is fully play the beat on my audio and then just try balik kerja. Technically overtime lah, habis kerja pun. So dalam kereta tu lah overtime dia. Ayu dah ngah boy, penat lah. So lepas ni kalau boleh balik kerja tu dengar radio, okay? Alright. Dengar radio, jangan buka beat. Jangan bekerja dah. Waktu kita orang pula bekerja, okay? Lepas ni tolong lepas ni lagu holiday lah pula. Cuti lah. We'll take note. Banyak lagi kita nak borak dengan Lil Ash kejap lagi yo. Ya, jadi stay tune Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, di hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya Zul, tapi sebelum kita nak panggil kita punya guest ni kan, make sure Han dah ready dengan question Satu question saja. Han tengah fikir sebenarnya yang padatnya question, sebab dia punya jawapan pun confirm essay. Ini dia guys, kita ada Lil Ash. Dengan lagu terbarunya, lagu Overtime yang kini sudah pun berada di semua digital platform. So kita dah borak pasal lagu, kita dah borak pasal diri awak semua bro. So awak macam mana awak nak fitkan awak punya life as a rapper now? Sebab awak dah usia kena fokus pada family, pada kerja. So how do you want to put
this one more career pula dalam diri awak? Boleh ceritakan tak? Sure. It's a very good question as well. I would say to answer that, I think we can look at some examples from our OGs at the moment, Joe Flizzo, Sonawan. Of course, Ultimate is no longer, I would say, producing music or anything, but still, their age too, it shows He's no longer rap, no longer tapi dia Ultimate no longer rap, tapi dia masih di studio. Yes. Okay. Exactly. Yes, that's true. Yeah. Okay. I'm sorry for my this one. Yeah. Yeah. But yeah, I would say overall, I would say for me, age shouldn't be a factor. If Okay. betul-betul minat, betul-betul nak fokus, betul-betul all in, then you should go all in. So at the moment, I'm trying to find a balance. InsyaAllah, maybe in 2-3 years, if everything goes well, maybe I can just leave the other job and just fully focus. Who knows? Siapa Humble tahu beginnings, kan. humble beginnings. Kiranya dia macam ada mission and vision. Such an inspiring punya mindset juga sebenarnya. Yalah. Sebab ada jenis orang yang dia suka buat satu kerja dan dia dah grow benda tu, dah sukses, dia berhenti, dia kerja. Ada kan? Wujud tak orang macam tu? Definitely. Betul. So you agree lah yang music ataupun rap ni boleh dijadikan mata pencarian dalam Kehidupan. Yeah, without a doubt, definitely 100%. I would say, let me just track back a few months back, whereby last year I attended Rolling Loud Thailand. So from there, I macam, not to say teruja, but very inspired by all the artists, all the local artists, all the local Thai artists, anyone that coming from Southeast Asia itself for the opening acts. Tu pun dah for me dah, power dah ada orang ni. So I would like to see myself one day there. Of course, maybe start with something small pun, alhamdulillah dah. Like for example, I'm here today. To be honest, I'm very, very grateful. nombor satu tau sini. Betul, exactly. So just having my first track and being invited here is really a big thing for me. So hopefully in the future boleh nampak myself grow. Yes. Tak, sekarang ni dia bagi jawapan pun kita dah tahu dah winner mindset. Dia memang. winner mindset. Bikin sampai jadi ya. Yang ni kalau orang duk dengar ni, producer ni, dia ni cakap pun dah rap dah. Ya. Dan Ni kalau dah demo dah. Ni dah demo dah ni. kalau ada orang yang leka sikit, mesti ingat, aku nak beli produk dia. Jangan leka guys. Beg kuning. Aduh, stay di Hot FM, masih kekal stesen radio nombor 1 Di Malaysia. Assalamualaikum. Selamat Raya Haji guys. Masih lagi bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya sir, dan masih lagi bersama dengan Lil Ash. OT lah paling kita lemah sekali. Dan lagu terbarunya Overtime yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Ya sah. So Ash, kita orang kan kalau ajak orang datang rumah teraya ni, kita orang tak jamu kuih. Kita orang ni jenis macam terbalik sikit lah. Right. Kita orang hala kiri lah. Kita orang minta tetamu jamu kita orang. I see. Kerana ini adalah waktu untuk Freestyle Session. Mana kita minta tetamu-tetamu belanja sikit, boleh ke bang? Kita kata uji kaji lah. Uji nali orang panggil. Alright, boleh. Boleh ya? Boleh, let's go. Di ruang dalam sini kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Lil Ash. Waking up feeling like young gonna one. Post the my crew now we rocking design. Kau takkan faham dan oleh keran. Makis be burden that Dolce Gabbana. Malas layan that tak ada tenaga. Kill this beat like a stone cold stun. That boy scared so we sending his run. Living my life just like I wanna. Waking up feeling like young gonna one. Post the my crew now we rocking design. Kau takkan faham dan oleh keran. Makis be burden that Dolce Gabbana. Malas layan that tak ada tenaga. Kill this beat like a stone cold stun. That boy scared so we sending his run. Living my life just like I wanna. Korang tak pernah nak diam ke tak? Cause I'm finna go. Look at the time, I'm all alone and she looking fine. I saw my neck to get rid of the fire. Speak all facts and tell no lie. Where you gone? The streets gon' tie. HMO, I'm spitting on fire. Up to the top like Padiapa. Slaughter gang, reppin' 21. I am him, not anyone. All my life, I'm telling none. Sweet and nice like a honey bun. Slaughter gang, reppin' 21. I am him, not anyone. All my life, I'm telling none. Sweet and nice like a honey bun. Waking up feeling like. Okay, dah boleh hantar mixing. Okay, dah cantik kan? Dah boleh jadi record ni lagu terbaru. Okay, sebab ujung tu okey sangat dah. Dah okey. I rasa okey dah sangat dah. Masuk nanti adlib suara Ayu je. Okay, I macam itu je. Sebab dah macam lagu lah. Dah lagu dah ni. Dah cukup kan? Dah cukup dah Ini sangat lagu dah. terbaru daripada Lil Ash. Maybe let's see. Aduh. Wow, certified rapper. Yes. So macam ni Han memang tak boleh nak cakap banyak lah.
Selalunya kalau orang first time kena kita ni, dia kancong. Kancong, tapi ini awak macam dah biasa lah. Tak ada. Just trying my best. Inilah dia duduk dia training kat dalam kereta. Awak ada singgah mana-mana konti dulu ke sebelum ni? Tak ada buat rehearsal ke apa? Wow, ini buat lagi tak sabar nak dengar lagu baru dia ni. Yes, so jom guys, kita stream Overtime daripada Lil Ash. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Halo, dengarkan Hot FM di aplikasi Audio Plus. Download percuma dekat App Store ataupun Google Play Store. Dan masih lagi bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yap guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, dan tadi kita dah streamkan lagu Lil Ash iaitu Overtime. Yeah, Lil Ash. Okey, bagaimana perasaan selepas pertama kali di lagu ke udara? Yep, definitely it's a different feeling. I've always dreamed of this, and thanks to HMO, thanks to Hot FM, it's going to become a reality. So thank you for everyone who is here. And I would say, hopefully in 2-3 years, if I make it, I will definitely preach that Hot FM is my first platform. Dan kita orang buka sini always mendoakan career and insyaAllah. also awak punya karya lagi bertambah, and also kita nantikanlah karya yang terbaru. Amin. Tadi kan dah ada karya baru tu. Yes, dah. Jangan risau, apa-apa nanti email lah. Boleh. Nanti nak featuring Hanan boleh? Bisa. Alright. So, mungkin ada sepatah dua kata kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan anda sekarang ni. Alright, so Lil Ash here. Thank you for everything, guys. Thank you for all the support, especially to Hot FM and HMO. So, more music on the way. But at the moment, Overtime is out in all digital platforms. So, make sure to run up the numbers. Thank you so much, guys. Yes. Yang kepada yang baru nak mengenali, mungkin boleh bagi social media. Nak follow. Nak ikut. My Instagram, TikTok, Ashraf Akmal 23. That's my real name again. So Lil Ash, I go by the name of Lil Ash. But you can find me on socials there. Ashraf Akmal, guys. So kepada you guys yang ingin mengikuti perkembangan tentang hip hop tempatan, jangan lupa untuk terus follow HMO.tv, HMO.radio, dan terus follow saya di TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Ya, sir. Dan guys, boleh juga kalau nak tengok konten-konten menarik, kita ada Audio Plus. Okay? Yeah, guys. Jumpa minggu depan. Jangan risau, guys. Take care, guys. Jangan tak datang kerja. Overtime. Guys. Hot FM masih ke stesen radio nombor 1 di Malaysia.